Jadi kan kamera ni kalau rosak ataupun dia pecah ke apa, sebab benda ni dia agak, kalau nak kata lasak tu lasak lah juga, tapi kita tak tahulah kalau macam dia dah terlalu lasak dia boleh pecah. Benda ni kalau nak tukar makan modal kan. Okay, so macam mana kita nak elak dia daripada pecah ke ataupun keadaan-keadaan yang perlu untuk nak tukar benda ni kan. Okay, so guna je benda ni. Benda ni dia boleh cover protector tu. Nak pasang dia pun sangat senang. Ni bendanya. Okay, nak pasang dia sangatlah mudah. Cuma keluarkan je macam tu. Tengok saya keluarkan. Kemudian buka dia punya, ada warna hitam belakang tu kan. Buka je. Kemudian ini skrin dia. Skrin dia belakang. Terus tampal saja macam tu. Tengok. Tampal je. Okey. Macam tu. Nampak? Kalau tengok kan. So, dia dah siap tampal. Jadi, tak perlu risaulah kalau macam rosak ke apa ke. Kalau macam terentak lah. Kalau terentak, kita tak perlu risau. Tengok. Tak ada masalah pun. Bila kita pasang tu, dia tak mengganggu pun dia punya sensor ke atau apa-apa. Okay? Benda ni murah aja. Tapi mampulah selamatkan duit anda kalau kata belakang ni terhentak atau apa-apa. Okay? So, nak dapatkan dekat mana? Tengok je dekat bawah.